Dalam video ini, saya akan kupas 5 kelebihan emas berbanding saham. Boleh tonton sampai habis dan save untuk rujukan anda. Yang pertama, emas bersifat kalis inflasi. Ketika nilai mata wang jatuh akibat inflasi, harga emas akan naik. Ini menjadikan emas sebagai pelindung nilai yang terbukti sejak beribu tahun. Yang kedua, emas tidak bergantung kepada prestasi syarikat. Nilai saham pula bergantung kepada prestasi syarikat yang mana ia boleh jatuh rugi jika syarikat rugi atau ekonomi merudum. Emas bebas dari risiko pengurusan dan prestasi individu kerana nilainya bergantung kepada ketulinan dan berat sahaja. Yang ketiga, emas diterima di seluruh dunia. Tidak kira di mana anda berada, emas tetap boleh dijual. Ia adalah aset fizikal yang boleh dijual pada bila-bila masa. Saham pula mungkin mengambil masa untuk dicairkan. Yang keempat, tiada risiko muflis. Syarikat sebesar mana sekalipun tetap berisiko jatuh muflis, contohnya seperti syarikat Kodak. Emas pula adalah aset sebenar, bukan sekadar angka atas kertas. Yang kelima, emas adalah aset yang mempunyai privasi dan kawalan penuh oleh anda sendiri. Ia adalah aset yang boleh disimpan sendiri, tiada akaun broker dan tiada campur tangan pihak ketiga. Namun, ini bukan soal siapa lebih baik, tetapi bagaimana anda seimbangkan pelaburan anda. Kuncinya adalah diversifikasi. Jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. Saham bagus untuk pertumbuhan, tetapi emas ia pelindung kekayaan. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.